Korang tumis bawang merah dengan bawang putih. Tumis bawang merah dengan bawang putih. Lepas tu masuk fish ball, fish cake. Lepas tu masuk sausage, crab stick. Lepas tu masukkan air. Lepas tu masukkan air. Kita perlukan sambal nyet berapi. Bang, sambal nyet dah habis dah bang. Dah selamat dalam perut. Tunggu jap bang, saya buat sambal nyet bajet. Sikit serbuk cili. Campur sikit dengan serbuk perasa. Campur sikit dengan minyak masak. Lepas tu campur air. Siap sambal nyet bajet. Masukkan 1 sudu sambal nyet, 1 sudu kicap manis, 1 sudu sos tomato, 1 sudu sos cili. Masukkan sambal nyet bajet, 1 sudu kicap, sos tomato kita agak-agak. Lepas tu sos cili kita habiskan. Lepas tu untuk mi segera ni boleh pakai mana-mana brand. Yang kita pakai ni yang Mami. Yang saya pakai ni dah expired tahun 2024 hari tu. Duduk kat atas petas ni, tak tu usik-usik. Pakai 2 paket mi segera. Mi segera pakai 2 paket. Paket saja, kalau banyak sangat masin. Lepas tu masukkan seafood lah. Yang ni optional. Korang tengok tu, makan Maggi udang letak 5-6 ekor. Betul-betul makanan kayangan ni. Lepas tu masukkan telur, sayur sikit. Lepas tu je lah, kacau-kacau-kacau. Masukkan sayur, telur dah habis. Lepas tu kacau-kacau-kacau and then siap Maggi goreng basah resepi KA. Tapi ni nampak gelap-gelap sikit. KA punya nampak merah-merah, vibrant. Mari kita tengok macam mana rasa dia. Rasa macam Maggi goreng basah kat kedai, tapi macam ada something off. Ke sebab guna sambal bajet tadi? Okay, itu je guys. Jumpa lagi.